Adakah anda tahu bahawa terdapat sekurang-kurangnya 7 negara di Asia yang sedang cuba meniru Malaysia habis-habisan, tapi hampir semua mereka gagal? Bukan sekadar gagal sikit. Kantoi teruk. Dan yang paling mengejutkan, sesetengah daripada mereka pun tak, sedar mereka dah tersungkur. But wait. Sebelum kita teruskan, sila subscribe supaya anda tak terlepas semua perkongsian penting saya. Tulis I subscribe di ruangan komen, dan saya sendiri akan sambut anda ke dalam komuniti ini. Baik, jom kita mula. Malaysia bukan negara besar. Populasi kita cuma 33 juta orang. Tapi dalam dunia halal, dalam ekonomi digital, dalam pelaburan asing, dalam pengurusan sumber minyak, Malaysia dah jadi nama yang semua orang sebut. Dan apabila negara-negara jirannya nampak kejayaan itu, mereka pun mula potong dan tampal formula Malaysia ke dalam negara mereka sendiri. Masalahnya, formula itu bukan sekadar dasar atas kertas. Ada jiwa, ada sistem, ada struktur yang bertahun-tahun dibina. Dan bila negara lain cuba ambil shortcut, memang kantoi. Jom kita tengok satu persatu. Kita mulakan dari yang paling teruk sampai ke yang paling mengejutkan. Nombor 7, Thailand. Kalau anda pernah dengar tentang Thailand 4.0, mungkin anda rasa ia kedengaran familiar. Dan memang ia sangat mirip dengan pendekatan Malaysia dalam membangunkan ekonomi digital berasaskan teknologi tinggi. Thailand melihat Malaysia dengan New Industrial Master Plan atau NIMP 2030, dengan koridor digital, dengan taman perindustrian bersepadu, dan mereka pun nak buat benda yang sama. Tapi ada satu benda yang Thailand terlepas pandang. Bayangkan seorang lelaki bernama Somkai. Dia pemilik kilang kecil di Chiang Mai. Apabila kerajaan Thailand umum dasar Thailand 4.0 beberapa tahun lepas, Somkai rasa seronok. Dia fikir ini masa untuk naik taraf kilangnya kepada automasi. Dia melabur. Dia beli mesin baru. Tapi pekerja-pekerjanya seramai 40 orang tak ada kemahiran digital yang mencukupi untuk kendalikan mesin tu. Somkai terpaksa menghantar pekerja untuk belajar semula dari awal. Dan kos itu membebankan. Ini bukan cerita rekaan. Ini realiti yang diakui sendiri oleh kajian Springer Nature yang dikeluarkan pada tahun 2025 dalam analisis bibliometrik terhadap digitalisasi Asia Tenggara. Thailand dikenal pasti sebagai antara negara yang menghadapi masalah serius dalam kemahiran ICT dan infrastruktur digital. Pelaburan swasta masih rendah dan tertumpu di beberapa lokasi sahaja. Berbeza dengan Malaysia, yang secara konsisten mengatasi negara-negara jiran dalam produktiviti buruh berkat industri berasaskan pengetahuan dan teknologi maju. Malaysia ada multimedia super koridor sejak tahun 1996. Hampir 30 tahun pembinaan ekosistem digital. Thailand baru nak mulakan perjalanan itu dengan serius. Lagipun, Taman Teknologi di Eastern Economic Corridor Thailand masih dalam fasa awal. Sementara Malaysia dah mengumumkan taman reka bentuk lita bersepadu terbesar di Asia Tenggara pada April 2024. Jauh lagi perjalanan Thailand untuk kejar. Tapi ada satu bahaya yang jarang orang beritahu tentang Thailand. Mereka sedang berlumba-lumba untuk menjadi hub teknologi tanpa menyelesaikan masalah jurang digital di luar bandar terlebih dahulu. Sama macam membina bumbung sebelum ada dinding. Nombor 6, Indonesia. Ini yang paling dekat dengan hati kita. Indonesia adalah jiran terdekat Malaysia. Populasinya 10 kali ganda lebih besar. Tapi dalam satu bidang yang amat penting, industri halal, Indonesia masih tercungap-cungap mengejar Malaysia. Malaysia memegang kedudukan nombor 1 dalam Global Islamic Economy Index selama 10 tahun berturut-turut. 10 tahun. Dan Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, masih belum berjaya rampas tempat teratas itu. Kenapa? Bayangkan Pak Budi. Dia pemilik perniagaan makanan halal kecil di Surabaya. Selama bertahun-tahun,
Dia mengeluarkan produk dengan sijil halal yang dikeluarkan oleh Badan Tempatan Indonesia. Dia bermimpi untuk mengekspor produknya ke Timur Tengah, ke Eropah, ke pasaran antarabangsa. Tapi apabila dia mendekati pembeli luar negara, mereka tanya satu soalan mudah. Sijil halal anda dari mana? Pak Budi menyebut nama Badan Sijil Indonesia. Pembeli itu geling kepala. Mereka mahu sijil JAKI Malaysia, atau sekurang-kurangnya sijil yang diiktiraf secara antarabangsa setaraf itu. Ini bukan cerita sensasi. Ini realiti pasaran. Malaysia memiliki antara kriteria pensijilan halal paling ketat di dunia dan sijil itu diiktiraf secara global. Sistem yang halal yang digital, pengurusan yang telus, pengiktirafan dari negara-negara import utama, semua ini adalah hasil kerja berdekad-dekad yang tidak boleh ditiru dalam masa setahun dua. Menurut data pasaran halal global pada tahun 2024, Asia Pasifik menguasai lebih 50% daripada hasil pasaran halal dunia. Dan Malaysia bersama Indonesia dikenal pasti sebagai dua hub utama, tapi Malaysia jauh ke hadapan dalam aspek infrastruktur sijil, logistik halal, dan taman industri halal bersepadu. Indonesia baru sahaja memperkemaskan sistem sijil halalnya. Mereka sedang belajar. Tapi belajar daripada siapa? Daripada Malaysia. Dan ini bukan sahaja soal makanan semata-mata. Dalam industri kewangan Islam, dalam pelancongan mesra Muslim, dalam fashion modis, Malaysia mengungguli semua. Indonesia masih jauh di belakang dalam beberapa kategori utama ini. Nombor 5, Vietnam. Kalau Thailand cuba tiru ekonomi digital Malaysia, Vietnam pula cuba tiru konsep multimedia super koridor kita secara lebih literal. Mereka lancarkan program transformasi digital nasional dengan sasaran utama pada 2025 dan fokus kepada 2030. Kedengarannya familiar, bukan? Tapi ada satu perkara yang Vietnam tak boleh tiru dan ia melibatkan manusia. Kenali Nguyen Xuan Anh. Dia seorang jurutera perisian berusia 28 tahun di Ho Chi Minh City. Dia bijak, dia bekerja keras, dia fasih berbahasa Inggeris. Tapi dia tahu satu perkara yang menyakitkan hati, gajinya sebagai jurutera software berpengalaman masih 3 kali lebih rendah berbanding rakan sejawatannya di Kuala Lumpur yang melakukan kerja yang sama. Bukan sebab Xuan Anh kurang bijak, tapi kerana ekosistem di sekelilingnya belum matang. Infrastruktur digital Vietnam masih dalam pembangunan aktif. Akses digital tidak sekata, terutamanya antara kawasan bandar dan luar bandar. Kajian tahun 2023 yang diterbitkan dalam Jurnal Perubatan Antarabangsa menunjukkan bagaimana ketidaksamaan digital di Vietnam secara drastik memberi kesan kepada akses perkhidmatan, dari kesihatan hinggalah kepada perniagaan. Sementara itu, Malaysia secara konsisten mengatasi negara-negara jiran dalam produktiviti buruh berkat industri berasaskan pengetahuan, ekonomi digital yang matang, dan penggunaan teknologi canggih dalam pembuatan. Malaysia mahu menjadikan ekonomi digital sebanyak 25% daripada KDNK menjelang 2025 dan ia sedang berjalan mengikut jadual. Vietnam sedang berlari, tapi Malaysia sedang terbang. Jarak antara dua kelajuan itu segi masalah sebenarnya. Kalau anda rasa kisah Xuan Anh ini menyentuh hati, tunggu sampai anda dengar kisah seterusnya. Sebab ada negara yang lebih nekat lagi cuba tiru Malaysia, dengan akibat yang lebih menyedihkan. Nombor 4, Bangladesh. Bangladesh ada satu kelebihan besar populasi Muslim yang ramai, industri tekstil yang gergasi, dan semangat keusahawanan yang tinggi. Mereka melihat Malaysia dan berfikir kalau Malaysia boleh jadi hub halal global, kenapa kami tak boleh? Tapi Rina Begum tak pernah terfikir soal itu semua. Dia hanya mahu kehidupan yang lebih baik. Rina bekerja di kilang tekstil di Dhaka. Bertahun-tahun dia dengar janji-janji bahawa industri halal Bangladesh akan berkembang, upah akan naik, taraf hidup akan setanding negara maju. Tapi tahun berlalu.
Sijil halal Bangladesh tak diiktiraf meluas di peringkat antarabangsa. Produk mereka sukar untuk memasuki pasaran yang lebih menguntungkan. Dan Rina masih bekerja dengan gaji yang hampir tak cukup untuk sara keluarganya. Masalah Bangladesh bukan pada niat. Masalahnya pada sistem. Malaysia mengambil masa berpuluh tahun untuk membina infrastruktur pensijilan halal yang diiktiraf dunia. Badan seperti JAKIM, Halal Development Corporation, Taman Industri Halal, semua ini adalah pelaburan jangka panjang yang sistematik. Bangladesh belum ada ekosistem seperti itu. Dan ada satu lagi perkara yang penting, Malaysia menggabungkan industri halal dengan kewangan Islam, dengan pelancongan, dengan logistik. Ia bukan satu industri. Ia satu ekosistem yang saling menyokong. Bangladesh cuba ambil satu bahagian saja tanpa membangunkan keseluruhan bangunan. Hasilnya, mereka ada bata tapi tak ada simen. Dan bangunan tak boleh berdiri dengan bata sahaja. Jadi, pada ketika ini, nak tanya satu soalan kepada anda di luar sana, pada pendapat anda, antara Thailand, Indonesia, Vietnam dan Bangladesh, negara mana yang paling kantoi dalam usaha meniru Malaysia? Tulis jawapan anda di komen bawah. Saya nak sangat baca pendapat anda semua. Nombor 3, Myanmar. Ini yang mungkin paling ramai tak jangka. Myanmar cuba tiru Malaysia dalam aspek pengurusan sumber minyak dan gas negara, terinspirasi daripada kejayaan Petronas. Kisah Petronas adalah salah satu kisah terbesar dalam sejarah korporat Asia. Pada tahun 1974, Malaysia menubuhkan Petronas dengan modal permulaan yang sangat kecil, 2.2 juta dolar sahaja. Pada masa itu, Shell sudah mengorek minyak di Sarawak sejak 1910 dan semua keuntungan mengalir ke pemegang saham di London. Malaysia tidak mahu keadaan itu berterusan. Hari ini, Petronas adalah satu-satunya syarikat Malaysia dalam senarai Fortune Global 500 dengan hasil tahunan mencecah 76 bilion dolar. Mereka beroperasi di lebih 100 buah negara. Dan di Formula 1, warna hijau turquoise Petronas mewarnai kereta Mercedes yang menang perlumbaan. Skim nama Malaysia di pentas dunia. Myanmar nampak semua itu dan cuba buat benda yang sama dengan Myanmar Oil and Gas Enterprise atau MOGE. Dan memang Petronas sendiri pernah terlibat dalam penerokaan minyak di perairan Myanmar sejak awal 1990-an. Tapi apa yang berlaku kemudian? Bayangkan UQ. Dia bekas pegawai dalam industri minyak di Naypyidaw. Dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana syarikat minyak negaranya dibelenggu oleh masalah tadbir urus yang lemah, kekurangan kepakaran teknikal dan ketidakstabilan politik yang berterusan. Apabila krisis politik melanda Myanmar pada 2021, industri minyak dan gas negara itu menjadi antara sektor yang paling teruk tergugat. Pelabur asing keluar. Projek terbantut. Dan UK kehilangan pekerjaannya. Petronas tak dibina dalam keadaan sedemikian. Ia dibina dalam kestabilan relatif, dengan disi jelas, dengan kepimpinan yang komited selama berdekad-dekad. Ia dibina dengan mengatakan kepada dunia, kami akan urus sumber kami sendiri, dan kami akan buat dengan profesional. Myanmar ada sumber. Tapi tanpa kestabilan, tanpa sistem, tanpa tadbir urus yang baik, sumber itu jadi beban, bukan berkah. Dan kalau Myanmar yang ada sumber minyak pun susah payah begini, bayangkan pula negara yang tak ada sumber itu tapi cuba juga tiru Malaysia. Nombor 2, Sri Lanka. Ini yang paling menyayat hati. Sri Lanka pada satu ketika adalah negara yang dipuji kerana kemajuannya dalam Asia Selatan. Literasi tinggi. Infrastruktur agak baik. Kedudukannya strategik di Lautan Hindi. Dan selama bertahun-tahun, kerajaan Sri Lanka mengekalkan sistem subsidi yang mengingatkan ramai orang kepada pendekatan Malaysia dalam menjaga rakyat berpendapatan rendah. Tapi ada satu perbezaan besar yang mereka tak perasan atau mungkin mereka perasan, tapi buat-buat tak nampak.
Malaysia tahu bahawa subsidi bukan penyelesaian kekal. Sejak tahun 2022, Malaysia mula merancang reformasi subsidi secara berhati-hati. Bajet 2025 Malaysia mengumumkan bahawa subsidi RUN 95 akan ditarik balik untuk 15% kumpulan berpendapatan tertinggi mulai pertengahan 2025, satu pendekatan berperingkat yang melindungi yang memerlukan sambil mengurangkan bebanan fiskal. Defisit fiskal Malaysia dijangka sempit kepada 3.8% ke pada 2025 dan ringgit telah menguat 10.1% berbanding dolar AS pada tahun yang sama, pencapaian terbesar dalam kalangan mata wang serantau. Sri Lanka pula, mereka terus mengekalkan subsidi tanpa ada rancangan peralihan yang jelas. Hutang menimbun, rizab asing terkuras. Dan pada tahun 2022, Sri Lanka mengalami keruntuhan ekonomi paling teruk dalam sejarah merdekanya. Antren berpanjangan untuk beli minyak. Pemadaman elektrik berjam-jam. Kebangkitan rakyat yang menyebabkan Presiden melarikan diri dari negara. Camara adalah pemandu teksi di Colombo. Dia bekerja keras setiap hari. Tapi apabila krisis melanda, stesen minyak tutup. Tiada bahan api untuk kereta. Tanpa kereta, tiada kerja. Tanpa kerja, tiada pendapatan. Dalam masa beberapa minggu, semua simpanannya habis. Keluarganya terpaksa bergantung kepada saudara mara. Malaysia mengurus subsidi dengan teliti. Sri Lanka biarkan ia jadi bebas yang menghancurkan mereka. Itu perbezaannya. Dan sekarang, kita sampai kepada negara ketujuh yang paling mengejutkan sekali. Dan ini adalah negara yang bukan sahaja cuba tiru Malaysia, tapi cuba tiru dalam aspek yang paling sensitif, sistem kewangan Islam. Nombor 1, Pakistan. Malaysia adalah pemimpin global dalam kewangan Islam. Sistem perbankan Islam Malaysia diiktiraf antara yang paling maju dan teratur di dunia. Sukuk bon Islam banyak diterbitkan di Kuala Lumpur dan digunakan oleh syarikat-syarikat dari serata dunia untuk mengumpul modal secara patuh syariah. Malaysia mendapat markah tertinggi dalam sektor kewangan Islam dalam Global Islamic Economy Report. Pakistan nampak semua itu dan rasa, kami pun negara Islam. Kami pun ada population Muslim yang besar. Kami pun patut boleh buat benda yang sama. Tapi Amjad Ali mempunyai cerita yang berbeza untuk diceritakan. Amjad adalah seorang peniaga kecil di Lahore. Bertahun-tahun dia menyimpan duit dan cuba melabur melalui instrumen kewangan Islam tempatan Pakistan. Dia percayakan sistem itu. Tapi sistem itu dibelenggu oleh rasuah, oleh penyeliaan yang lemah, oleh ketidakpastian polisi yang berubah-ubah mengikut angin politik. Pelaburannya merosot. Bukan sebab kewangan Islam itu salah, tapi sebab institusi yang menguruskannya tidak matang. Malaysia mengambil masa 40 tahun lebih untuk membina ekosistem kewangan Islam yang dipercayai dunia. Ini termasuk bab negara Malaysia yang mengawal selia dengan ketat Institut Kewangan Islam Antarabangsa Malaysia atau INCIF yang melatih pakar dari serata dunia dan rangka kerja undang-undang yang jelas dan konsisten. Pakistan ada niat. Tapi niat tanpa institusi yang kukuh adalah seperti kapal tanpa kompas. Anda mungkin terapung, tapi anda tak tahu ke mana arah. Dan sehingga hari ini, Pakistan masih bergelut dengan ketidakstabilan ekonomi, inflasi yang tinggi, dan krisis mata wang yang berulang. Sementara ringgit Malaysia menguat 10.1% pada 2025, terbesar dalam kalangan mata wang serantau, Pakistan terus bersandar pada pinjaman dari IMF untuk bertahan. Jadi sekarang anda dah nampak gambaran penuhnya. 7 negara Asia. 7 percubaan untuk meniru Malaysia. Dan hampir semua mereka tersungkur dalam satu cara atau yang lain. Tapi kenapa? Jawapannya bukan satu benda yang mudah. Malaysia bukan sempurna. Kita ada masalah sendiri, rasuah, polarisasi kaum, defisit fiskal yang masih perlu dikurangkan,
dan banyak lagi. Tapi ada beberapa perkara yang Malaysia buat dengan betul yang sangat susah untuk ditiru dalam jangka masa pendek. Pertama, konsistensi dasar jangka panjang. Petronas tidak jadi besar dalam sehari. Industri halal Malaysia tidak jadi nombor 1 dalam semalaman. JAKIM tidak mendapat pengiktirafan dunia dalam setahun dua. Semua ini adalah hasil kerja berdekad-dekad dengan dasar yang konsisten walaupun kerajaan bertukar. Kedua, gabungan unik antara kerajaan, sektor swasta dan rakyat. Malaysia tahu bahawa kerajaan tidak boleh buat segalanya seorang diri. Inilah yang menjadi teras kepada rangka kerja ekonomi madani untuk menyusun semula ekonomi Malaysia supaya lebih inklusif, lebih mampan dan lebih kompetitif. Dan hasilnya mula kelihatan pada tahun 2024. Pertumbuhan KDNK Malaysia mencapai 5.1% dan ramalan IMF untuk 2025 adalah 4.1%, yang masih kukuh berbanding tekanan global yang besar termasuk tarif perdagangan Amerika Syarikat. Ketiga, Malaysia tahu nilai strategiknya sendiri. Pada tahun 2025, Malaysia menjadi pengerusi ASEAN. Ringgit menguat dengan ketara. Lebihan akaun semasa meningkat. Rizab asing mencukupi. Ini bukan kebetulan, ini adalah hasil pengurusan ekonomi yang berhati-hati dalam persekitaran global yang sangat tidak menentu. Tapi ada satu perkara yang rakyat Malaysia sendiri perlu ingat. Semua pencapaian ini boleh hilang kalau kita ambil mudah. Kalau kita biar rasuah berleluasa. Kalau kita biar modal insan kita ketinggalan. Kalau kita tak terus berusaha untuk naik taraf kemahiran dan produktiviti kita. Negara-negara lain tengah penat mengejar kita. Mereka belajar dari kesilapan mereka. Dan beberapa daripada mereka mungkin suatu hari nanti akan berjaya catch up. Soalnya, apabila hari itu tiba, adakah Malaysia masih berada jauh di hadapan? Atau kita dah berhenti berlari dan biarkan mereka yang kejar kita pula? Sekarang, saya nak anda buat sesuatu. Jangan sekadar tonton video ini dan berlalu begitu sahaja. Saya nak anda fikirkan daripada semua yang anda baru dengar hari ini. Apakah satu perkara yang anda rasa Malaysia patut terus pertahankan dengan semua kudrat? Dan satu perkara lagi, apakah yang anda rasa Malaysia masih perlu perbaiki? Tulis dua perkara itu di ruangan komen. Satu kelebihan Malaysia yang patut kita jaga. Satu kelemahan yang kita perlu perbaiki sebelum orang lain kejar kita. Saya tahu ramai yang ada pandangan yang kuat tentang ni. Dan saya genuinely nak dengar pendapat anda bukan sekadar soal politik, tapi soal masa depan negara kita. Sebab pada akhirnya, Malaysia bukan templat yang boleh di-copy-paste. Malaysia adalah hasil dari manusia-manusianya. Dari usahawan kecil di Chowkit yang struggle setiap hari. Dari jurutera muda di Cyberjaya yang tengah koding sampai tengah malam. Dari nelayan di Terengganu yang tahu nilai laut lebih dari sesiapa pun. Dari guru di pedalaman Sabah yang mendidik generasi berikutnya dengan penuh dedikasi. Skim Malaysia yang tak boleh ditiru. Skim Malaysia yang kita semua kena jaga. Kalau video ini buka mata anda tentang betapa berharganya negara kita dan betapa banyak lagi yang perlu kita buat untuk terus kekal di hadapan, kongsikan video ini kepada seorang kawan atau ahli keluarga yang anda rasa perlu dengar ini. Dan satu soalan terakhir yang saya tinggalkan untuk anda, kalau negara-negara ini terus belajar dari kesilapan mereka, berapa tahun lagi sebelum salah seorang dari mereka betul-betul berjaya tiru Malaysia? Dan apa yang akan jadi nasib kita waktu itu? Tulis jawapan anda di komen. Saya tunggu.